mana tuan-tuan perempuan perlu dihantar ke JPA dalam sistem berapa orang dah telah dijalankan intervensi. Salah satu intervensi untuk mindset adalah pengurusan stres. That's why lah nama tajuk khusus ni pengurusan stres lah. Tapi don't worry, bulan 9, bulan 10 nanti kita ada program secara umum yang tu boleh datang. Kita buat auditorium, lagi lah ramai boleh hadir. So kita pergi kat situ. Bulan 10 nantilah sebenarnya bulan kaunseling kebangsaan. And then bulan 9 adalah Wellness Mind. So memang wajib buat program. Yang tu akan ada, don't worry. Cuma untuk pengurusan stres ni, kita memang fokus kepada mindset. Nasib baik klinik dikaedahi sampai tengah hari je kan? Okey, kerap rasa penat, okay, ada masalah, ada pattern tidur yang sangat teruk dan juga mengalami pengurangan berat badan. Suka tak pengurangan berat badan? Suka tapi ni penyakit. Okey, suka tapi ni penyakit okay? Kita tak nak lah. Dekat warna orange dah struggling, masih lagi anxious, okay? Masih lagi rasa depressed, masih lagi penat tapi tak terlalu penat, masih lagi ada poor performance, okay? Bagi kerja asyik silap, minta return tak hantar-hantar, report tak hantar-hantar, contohnya okay? Poor sleep, poor appetite. Bila poor appetite, jadi weight loss lah, ada macam tu. Tapi ini yang tak sihat, kita tak nak. Alright? Surviving, worry. Okay lah kau ni, pagi tadi tak syukur kan? Ramai orang macam tu. Alah kau mesti tak berdoa kan? Macam tu. Saya ada seorang pesakit remaja India. Dia kata kepercayaan dia adalah Hindu. Tapi dengan bangganya di masa muda dengan dia, saya tak pernah pergi kuih, saya tak pernah sembahyang, saya tak percaya. Tapi pegangan saya Hindu. Okay. Tak apa, kita tak sentuh benda tu sebab saya pun tak pandai sangat. Okay. Tapi bila dah lama-lama pada sesi berapa, mula-mula tu dia sendiri cakap kat saya, "Cik, saya dah mula sembahyang, saya dah mula ikut mak saya pergi kuih." Dan dia rasa apa? Dia rasa okey. So nak kata kita tak boleh nak tuduh orang kan? Tapi elemen spiritual, elemen kerohanian itu ada bahagian dia dalam mengembalikan fungsi kita sebagai individu yang normal. Kita tak boleh kata proses sebab kau jauh kan? Kau tak ada iman, kau tak boleh. Tak adil tau. Tak adil. Tuan-tuan dia tahajud tak pernah tinggal. The toxic masculinity, right? Kita labelkan ikut gender. Lelaki tak boleh menangis because you have to be strong. Lelaki provider. Ni lagi satu terms yang famous lelaki kena provide, jadi provider. Okay, so bila dia tak dapat nak provide apa-apa pun yang dia sepatutnya dia provide, so dia akan rasa dia loser. So itu salah because lelaki is a normal human being. Alright? So anda kata kalau contoh tak jumpa, Syahira tak jumpa problem fokus, emotion fokus pun dia tak dapat nak release, lastly dia akan stress. Dia akan tertekan orang lain. Kalau Syahira mungkin jantung laju menggigil. Mungkin kalau Luqman contoh dia dapat tahu kan. Apa respon badan dia contoh dia? Dia tenang je ke? Apa Luqman? Lama Luqman juga? Alah, sama pula. Biasa kau dapat tahu apa? Kau curang. Dapat tahu dia curang. Contohlah, apa pertama respon badan? Kalau bagi saya baik aja lah. Nanti ramai. Bila tak pasti baru duduk. Tunggu muzik berhenti baru duduk. Jangan duduk dulu selagi muzik tak berhenti. Ada yang dah duduk tu, bangun balik. Yang tak ada, yang masih berdiri tu datang ke depan.
Amin. Mana sini? Siapa Astagfirullah. yang tak ada tempat duduk tu? Okay. Bukan bermaksud kalah, tidaklah kan. Okey, so yang mana tak ada tempat duduk boleh ke depan, nanti kita bahagikan kumpulan mana ya, boleh? Alright. So, semua ke Kita depan. nak elok harga murmur je. Okey, so kumpulan ni ada berapa orang? 2, 4, 6, 8,